Assalamualaikum, jumpa lagi di Bukit Fraser. Kali ni kita nak tengok campsite yang baru siap ni. Okey, sebelum tu kita tengoklah apa Opah dengan Datuk buat dekat Fraser Hill. Sampai je Opah dengan Datuk makanlah dulu. Bekalan yang kami bawa dari rumah. Opah memang dah siap-siap masak dari rumah. Sebab tahu sampai akan lapar. Ikan rebus, ulam sambil belacan. Nasi lemak pun ada Opah beli tadi. Dah nasi ada, nasi lemak pun nak beli juga. Atuk punya seleranya. Habis tengah periuk dia makan seorang. Opah datang kat sini dengan kawan ni lah. Yo, ini geng-geng semua dia sama hobi. Ni nampak pagi apa di Fraser Hill. Dengan geng-geng yang minat sama. Tu. Sana tu tengah berkebeh. Opah masak. Masak ikan sardin makan roti canai. Okey. Ni semua orang-orang yang minat, memang gemar. Orang pencen. Banyak benda lagi kau buat Nak makan sardin ni. Senang je. Ya. Roti canai. Sekejap. Tak apa, tu kejap. Ini lambat lagi. Atuk masak roti canai. Roti canai segera je. Opah makan Datuk dengan geng-geng pencen. Ini semua dari Johor. Dari apa? Segarang Batu Pahat ya? Cikgu Yasin Segarang Batu Pahat kan? Apa ni Cikgu Hasan? Saya Melaka. Dia Melaka. Ini semua geng-geng kepala. Lebih kurang sama je ni. Okey, alhamdulillah. Makan pagi, sarapan pagi. Tu dia. Ni pula Opah masak makan untuk tengah hari. Sayur ni Opah tumis gitu je konon-kononnya. Last bila teringat yang ada lebihan kari tu, Opah terus campur je. Jadilah kari kacang ikan sardin. Campur sardin. Ini dunia pun tak. Yalah. Rumah buat apa? Memang. Fish. Okey, betul. Tu dia. Geng. Sama. Tengah Opah masak, datanglah dia orang menyapa Opah. Alhamdulillah. Kita kan satu Malaysia, semua jadi kawan-kawan. Tak kira lah bangsa apa pun. Kita baik dengan orang, orang baiklah dengan kita. Inilah yang Opah masak tadi. Sardin kacang panjang, toge tumis kicap. Okey, sekarang kita pergi ke campsite sebelah Istana Pahang ni. Dari sini kita boleh nampak pemandangan Gunung Ganang daripada sini. Menarik jugalah pada Opah kalau tengoknya. Inilah dia campsite yang udah diubah suai. Udah ditaruh macam ni. Cantik nampaknya dah sekarang. Tanah pun dia dah tar. Udah ada buat gazebo. Tu tandas. Okey. Plug point. Ini padang bola ni sebelah campsite ni tak pasti siapa punya. Boleh digunakan ke tidak ke. Masa kami datang adalah orang berkemping kat sini. Kau mau tengok tanah dia yang ditar tu. Dulu batu, sekarang dah jadi tar tu, lagi cantik lah tempat ni. Lagi selesa lah kalau nak berkemping sini. Atuk bila jumpa kawan, dia punya sembang tak tahu nak cakap lah. Dia ni selalu camping kat sini ni. Pondok ni pun ada plug point juga. Kalau siapa nak menempah bolehlah hubungi nombor yang tertera dekat sini ni. Dengan Majlis Daerah Raut Cawangan Bukit Fraser.
Itu apa? Air kapala itu kelapa tu abi ingat dah tu. Buat itu jual ais kacangnya tu. Yalah, aku nama tak boleh, aku tak ingat. Nama tak boleh, tapi kalau Majestic selalu ais kacang Majestic, Pagu Majestic aku selalu makan. Itu. Ada burung mau cakap. Itu orang ni macam Saya tahu. Saya dah. Okey. Opa dapat kawan baru lagi. Dia orang datang menyapa Opa kat sini. Inilah semangat kempen. Walaupun berlain bangsa, semua boleh jadi kawan. Okey. Mana kasih dia satu. Lagi satu. Opa datang duduk dekat gazebo sini lah. Inilah keadaan dia. Ni sama juga. Geng kempen juga datang menyapa kami. Alhamdulillah. Dapat lagi kawan. Walaupun baru pertama kali jumpa, tapi dah rasa macam lama kenal. Orang kempen ni memang jiwa sama kot. Opah malam tak makan. Dia orang makan malam. Jadi dia orang masak lah dengan natuk. Duduk itu. Tak sayur kira saya. Itu betul lah betul. Tak sayur. Itu ada satu. Itu pun ada. Ada telur di sana tu. Dia pun dia orang kata Sebungkus gantung juga. malam. Tuan pukul gitu. Masuk kan dua-dua. Tak kira makan pukul jati kita makan lebih tu. Alamak, dia punya ni, dia punya bimah kan. Tak Ada apa. berjangkut. Bisa. Pakai fikir pakai ni. Boleh ke? Tak. Boleh. Tak nak. Malam betul. Bukan Kerja, cakap bukan. kerja apa makan? Opa tak makan apa? Apa malam dulu. Loh. Tak ada, dia tak ada. Dia malam memang tak ada. Oi, Dulu dia Tak ada pakai. dia dah turun 12 kilogram. Itu dia ada. 12 dia turun kilogram itu 12 dia kilo tu kontrol. lebih kurang 25 Eh, pound. dia Banyak oh. dia dulu sampai dekat sekarang dia sudah 20 pound. 25. 20 pound. Oh, 2.2. Banyak tu 12 macam lebih kurang 25 pound. Itu pasal nampak dia sekarang slim. Dulu dia jalan dari sini. Oh. Kena jaga kesihatan lah. Kena tambah air mineral sikit. Makan mau jaga. Hati lah. Pekat tu. Kan boleh je hati. Boleh. Tapi sekarang pasti tak Boleh je, apa. boleh. Okey, ni. Ni. Dulu pergi Baik Thailand. sikit. Jangan Kamu bagi cakap tahu. ah. Itu jangan cerita. Balik. Pergi beli ikan, beli sotong, beli apa, naik dari laut meletik. Tempat tu cantik lah. Nah, cantik, Saya cantik. memang terpegun tengok, orang tu duduk sini. Lepas tu orang Kanu tu, orang yang Lepas ni benar jenuh. tuan kedai tu pula, tuan yang punya tempat tu pula. Kalau kita malas apa semua. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.